Tapi tak apalah, oleh kerana ramai yang mengeluh, okey. Jadi semalam kita beri kelonggaran import buah-buahan. Memang ada sedikit cukai, tetapi dikecualikan apple dan orange. Okey. Setelah berminggu-minggu isu cukai jualan dan perkhidmatan SST yang bakal dikenakan tak lama lagi menjadi perdebatan, akhirnya hari ini ada sikit sinar baru. Antara yang menjadi perhatian dan tentulah cukai terhadap buah-buahan. Kalau setakat buah-buahan import yang mahal seperti avocado, anggur, strawberry tu taklah orang ramai bising sangat. Tapi bila ia dah melibatkan buah-buahan seperti orange dan apple, yang kita tahu memang itu antara buah-buahan ruji rakyat tempatan, mestilah orang pun mulalah melenting. Yalah, orang tak kaya pun masih mampu milik sebelum ni, tiba-tiba nak dikenakan cukai. Dah tentulah rakyat bising dan kecewa kan. Namun kekecewaan rakyat marhin tu nampak gayanya takkan berpanjangan apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan yang dua-dua buah tersebut tidak akan dikenakan cukai SST tu nanti. Ini semua kerana timbul keresahan yang melampau dari kalangan rakyat. Sebagai seorang Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan, beliau telah zahirkan rasa simpati dan mengkaji semula keperluan tersebut. Dan akhirnya atas dasar prihatin yang tinggi, PMX decide untuk kecualikan apple dan orange. Tapi tak apalah, oleh kerana ramai yang mengeluh, okey. Jadi semalam kita beri kelonggaran import buah-buahan. Memang ada sedikit cukai, tetapi dikecualikan apple dan orange. Okay. Bila difikirkan semula, perkara-perkara seperti inilah yang seringkali membuatkan rakyat semakin sayang dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini membuktikan yang PMX memang berjiwa rakyat dan mendengar serta bertindak balas terhadap keluh kesah dan perkara yang akan beri kesan kurang senang kepada marhen. Semua tahu yang bukanlah mudah untuk buat keputusan dan mengimbangi sesuatu perubahan. Bak kata PMX sendiri, biasanya jika Menteri Kewangan dah buat keputusan, kena tekad. Tak boleh nak ubah-ubah. Tapi kali ni lain. Tapi saya tengok ada banyak keresahan. Kata ada orang miskin atau B40 masih makan apple dan orange import yang lebih murah. Selalunya Menteri Kewangan kalau dapat keputusan kena tetap, tak ubah-ubah sepanjang. Tapi saya sebut kepada rakan-rakan jemaah menteri, dengar-dengar ada musabah juga. Dan disebabkan itu juga, tak peliklah jika data kajian pertengahan penggal yang dibuat oleh Merdeka Center baru-baru ni menunjukkan bahawa sokongan kepada Anwar sebagai PM meningkat kepada 55% berbanding hanya 43% pada Jun 2024. Keyakinan orang ramai terhadap Kerajaan Persekutuan juga meningkat kepada 50% daripada 40% pada Jun 2024. Malah, jika diikutkan, negara kita sudah berada pada landasan yang betul dan keyakinan itu meningkat dari hanya 29% pada Jun tahun lalu kepada 43% tengah tahun ini. Ini semua dah tentulah kerana kestabilan politik yang menunjukkan pergolakan sebelum ini sudah semakin mereda. Pembaharuan tadbir urus yang menyaksikan Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 diberi nafas baharu. Petunjuk ekonomi yang menyaksikan penyusutan inflasi kepada 1.4% pada Mac tahun ini. Pertumbuhan ekonomi yang mampan serta kedudukan dan diplomasi global yang mengukuhkan hubungan dengan luar negara, terutama ketika lawatan Presiden China Xi Jinping dan ketika Malaysia mempengerusikan ASEAN 2025 baru-baru ini. Bezanya Anwar dengan PM-PM terdahulu jelas kelihatan. Kalau PM-PM terdahulu, mereka takkan nak dengar meskipun rakyat dah sampai turun ke jalan raya semua. Tapi berbeza dengan Anwar, tak perlu tunggu turun ke jalan raya, hanya komen-komen di media sosial pun dia dah ambil cakna. Tengok sajalah kes terbaharu yang sekumpulan mahasiswa buat pertunjukan perasaan dengan membakar karikatur wajahnya, pun disuruhnya jangan ambil tindakan kepada mereka kerana memikirkan hak kebebasan bersuara dan masa hadapan para pelajar tersebut. Begitu tinggi dan mulianya akhlak seorang Anwar Ibrahim ni. Jadi tak ada sebab berlakut untuk kita turunkan Anwar atau tolak Madani macam yang pembangkang mahukan. Betul tak?